dosa judi, dosa candu ni semua British dengan orang Cina. Toke-toke orang elit bangsawan hisap di tanah Melayu ni. Kemasukan candu besar-besaran berlaku selepas 1900 dengan kebanjiran kemasukan imigran Cina yang bekerja di Lombok-Lombok. British buat benda yang sama, bagi lesen ni kepada saudagar Cina. Hang buatlah lesen candu ni, hang bayar aku lamsam aktiviti hang buat. Jadi tuan-tuan, dosa judi, dosa candu ni semua British dengan orang Cina. Toke-toke yang nanya, yang habis duit orang-orang buruh ni, orang Cina juga, orang Melayu. Yang kaya British dengan toke. Sama dengan aktiviti perjudian ni pun, yang kaya British, yang jaya toke. Dan saya tahu toke mana yang sponsor kes mahkamah ni kepada operator-operator. Saya tahu. Dan saya akan sebut nama dia satu hari nanti. Tuan-tuan doalah bagi dia pecah perut. Kalau ni tak boleh sebut lah. Kes mahkamah tak selesai. Kita akan berdoa tiap-tiap hari, sebut nama dia, bagi Tuhan bagi dia mampu pecah perut. Boleh ke abang tu? Kita boleh. Pasal hang jahat. Dah kami tak terdaya dah. Oleh kerana hang kaya. Dunia ni siapa kaya dia ada kuasa. Dan orang-orang yang ada kuasa bergantung di kaki-kaki orang kaya. Lesen judi diberi kenapa? Pasal kerajaan dapat hasil. Kerajaan dapat pendapatan daripada aktiviti perjudian, maka MOF bagi. Pasal mereka bayar. Rosak tak rosak orang ramai, kerajaan tak kira. Janji dapat duit. Maka bola berada di tangan Menteri Kewangan. Yang namanya semua tuan-tuan tahu dah. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang celaka bagi orang Kedah. Dan kita nak kata apa lagi? Orang Kedah akan mencelakakan hang kerana hang lulus. Bahasa Kedah kata pelak. Kalau hang tak lulus, hang tolong kami dalam membenteras dosa besar ni. Dia berkata untuk orang bukan Islam. Masalah ni tuan-tuan semua, bila ada aktiviti macam tu, tarikan kepada tempat tu, dia